mengalami sakit lutut di sebelah kiri. I need to susun masa wisely lah sebab my dad pun tengah on dialysis. Lepas tu my mum time tu I think around 2 weeks or 1 week when my mum nak pergi kerja, I need to send her before I'm going to class. Selepas saya mengalami kesakitan, saya ada memberitahu husband lah. Lepas tu dia mencadangkan untuk terus ke Hospital Al-Riz untuk mendapatkan rawatan daripada doktor lah. Jadi selepas kita buat pemeriksaan dan juga X-ray dan MRI, kita mendapati Puan Hariza mengalami masalah ligamen yang terkoyak pada sendi lutut, iaitu ligamen ACL dan juga meniskus yang terkoyak. Jadi selepas kita berbincang tentang rawatan yang terbaik dengan Puan Hariza, kita merasakan lawatan pembedahan adalah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah inilah. Alhamdulillah, saya rasa macam bersyukur selepas saya buat rawatan kat sini. Saya rasa macam kesihatan saya dah kembali pulih. Perasaan saya sekarang ni rasa sangat happy sebab mak saya dah rasa macam kita boleh tengok di sini macam independent. Sangat gembira dan excited nak balik berjumpa family. Semoga kita semua dapat menjaga kesihatan dalam keseronokan kita beraya.